안녕하세요. 감사합니다. Annyeonghaseyo. Korang pernah tak terfikir kenapa Korea Selatan selalu menjadi pilihan ramai pelancong? Dari K-pop, makanan jalanan yang wow, sampai ke tempat-tempat menarik dan yang cantik macam dalam drama. Untuk video kali ini, aku akan bawa korang jalan-jalan dari Seoul sampai ke Pyeongchang. Stay tune, mesti korang tak nak terlepas untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Kita buat trip untuk kali ketiga. Pergi ke Korea kali ini untuk tahun ni. So guys, ini trip. Diorang punya seronok, kau bayangkan InsyaAllah kita orang couple travel buat trip, kita orang pastikan paling terbaik korang akan dapat pengalaman untuk untuk travel. So korang, ini adalah trip kita orang. Ada seorang lelaki, 5 perempuan. Kita saksikan selama hampir 12 hari perjalanan kita orang daripada Malaysia terbang ke Korea. Alright, let's go. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai ke Seoul Incheon Airport. So jangka sepatutnya 6.30 ataupun pukul 7 sampai. Tapi kita sampai setengah jam awal, iaitu dalam pukul 5.30 ke pukul 6 anggaran macam itulah tadi. So sekarang kita nak settlekan immigration dulu. So itu diorang. Alhamdulillah guys, settle dah immigration Korea. So kita nak pergi ambil bag macam biasa. Kalau kau tengok video yang lepas, konsep dia sama, proses dia sama. Settle, kita dah rasa lega dah. So kita dah boleh bebas nak buat apa-apa aktiviti dekat Korea. So pastikan korang datang sini, sediakan dokumen yang lengkap. Korang tahu korang nak pergi mana, itinerary tu pasti korang tahu mana nak gerak. Dan make sure KATA dengan arrival card mesti ada untuk Korea punya immigration. So kita nak pergi ambil bag dulu. Saksikan aktiviti apa yang kita buat kat Korea kali ni. Let's go. Pengalaman repeat lagi Korea terbaik. Macam biasa, setibanya kami di mana-mana negara, pilihan utama untuk pergerakan kami daripada airport pergi ke bandar semestinya airport transfer. Korang boleh booking airport transfer melalui mana-mana laman web yang ada seperti Agoda, Trip.com, KKday dan macam-macam lagi. So tempat pertama ataupun aktiviti pertama kita orang datang ke lepas dah check in dekat Myeongdong, dekat Myeongdong Guest House The Hill. So tempat pertama kita pergi adalah kampungku. Sebabkan sekarang dah tengah hari, memang nak makan makanan dekat yang kita bawa daripada Malaysia memang tak sempat nak punggah beg. So kita makan dekat sini dulu. Jadi baru kita pergi jalan jauh. So ini dorang muka-muka tengah kelaparan masih.
kau punya. Yang rindu Malaysia boleh makan Thank you. Samida. Tak ada jumpa dia. Ini bagi. Oh, okey. So, macam mana rasa bagi komen sikit? Sedap. Rasa sama nanti. Tak kata dah. Tak terkata. So guys, dekat sini kan, dekat area Myeongdong Street, kedai ni memang terpampang besar lah. So kalau korang nak beli kacang yang ada macam-macam, pisau wasabi, honey, ada pisau-pisau pedas, spicy semua tu kan, boleh datang kat kedai ni lah. Harga satu bekas ataupun satu plastik, aku tengok lebih kurang dalam 8,500. So korang kalau yang datang ke Korea, salah satu tempat yang memang kita kena pergi adalah kat area Myeongdong Street. Dan juga view Namsan Tower tu sendiri. Alright guys, so malam pertama dekat area Myeongdong. Kita orang keluar dalam pukul 7.30 lepas solat semua. Dan nak pergi cari ataupun nak pergi ke Myeongdong Street, nak bagi dorang rasa sendiri first experience datang ke Korea dan makan makanan di Korea. Yeah. Let's go. Mari kita. Let's go guys. Yeah. Yeah. Alright guys, nak pergi ke Myeongdong Street. Ni sekarang dekat Myeongdong Station dekat bahagian bawah ni lah. Kita nak pergi check barang jap. Alright guys, ini adalah Myeongdong Street. Seperti korang tahu, Myeongdong Street ni memang satu tempat yang terkenal di kalangan orang Malaysia yang datang ke sini lah. Sebab apa, kat sini ada macam-macam makanan Korea kat sini. Jom kita tengok apa yang ada. Jom kita
Hold on ya. Okay guys, sekarang ni Tanghulu satu ni lidi ni bersamaan 5,000 won. Nak mana? Halo Tanghulu. Tanghulu, halo. Hai Tanghulu, 어서 오세요. Let's go, kita rasa Tanghulu Korea. Kali kedua tadi. So ni Tanghulu original daripada Korea, asal dia. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ni anggur. Anggur. Nah. Akan nak strawberry. Ni strawberry. Sedap kan? First experience kat Korea. Alhamdulillah. Okey. Jom. Angin kuat ni dapat lapis ni dah 3 lapis. So, cuba. Okey, kita tengok apa first experience makan Tanghulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kakak tinggalkan sikit anggur tak? Tinggalkan sikit anggur. Ada anggur satu. How to? Habis terus. Ini sebenarnya adik-beradik. Korang nak ikut kita orang, so kita bawa. Yeah. Dia mana besar? Diorang memang sempoi. Ni semua Allah. Semua muka happy. Dah dapat rehat tadi bu. Dapat. Jatuh ke? Dah jatuh. Jatuh ke? Lagi 9 minit ke? Semua kita berasal. Semua settle. Okay? Okay. Buat hati. 핸드메이드 traditional cooking. Firstly, buah lubak. Lubang. And then, tarik-tarik, tarik-tarik. Tarik-tarik. 500 tahun yang lalu. Korea bosku makan. Traditional royal cooking. It's like dessert. 번쭈쭈 물론. Traditional, okay? The making 16,000 madu. Terus doubling. The dua double 4. Right? Oh, Double 8. double 8 double? 16. Okay, 16 and then Belajar mek. 32. Belajar mek. then 64. 128. Oh, dah ke dah? 256. 512. Oh. Then 1024. Look at this. Like bihun. Oh, like bihun. Belum lagi. Belum lagi. Okey, cak sama. Dah 2000. 4000. 8,000. Iya, last one. 16,000. 16,000 madu, look at this, bagus. Langbun. Rambut. Abang apa? Langbun? Rambut. Langbun losma. Neko cookie. Ini kacang. Beli satu. Sesame, black sesame, bella, pineapple, kacang. Some kind of nut. Modify, belum. Ada. Bentar je. One. Okay. Nak, beli satu kan? Kita makan dulu. Ya. So, dia makan telur di Korea. Roti telur. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu. Yang ni ada rindu.
Oh. Tengok. Rasa? Cuba kasih. Okay, cuba rasa. Sama-sama. Sama-sama. Okey, tak melecur ke mulut ni? Mana? Tak, okey. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berikan. Macam mana? Sedap kan? Kita rasa kayak apa punya badunan. Tu telur. Dia macam manis campur telur tu. Sedap, unik. Unik. Sedap. Lembutnya. Masak-masak ni. Oh, rasa semua. Okey. Keju. Ya, terima kasih. Sama-sama. Semua membeli rasa untuk kali pertama. Ya, terima kasih. Okey. Red bean. Jom kita nak rakam makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Ada panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Gawe. Kacang merah. Sedap. Kepala dah hilang. Oh, share. Rasa kan? Yang ni okey. Pastry sedap kan? Oh, yang ni kat tengah solid dah sedap. Alright. Okay, ini custard. Tadi kita dah cuba red bean. Sedap. Sekarang cuba custard. Okay. Alah, tergedala. Ini kawan dah sejuk lah. Okay. Ini tengah menikmati asap. Oh. Asap. Tak boleh rokok kat Malaysia sini pun boleh asap. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cream cheese. Ini geng couple travel. Okay, Adik-beradik. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput. Lahap. Sedap. Cicak. Macam mana sayang? Aigo. Aigo. Ayana. Hi. Hi, we meet again. Hello. Nice to see you. Abang suka lagi red bean. Sambil makan, sambil dengar lagu Tekken. Sedap. Cream cheese sedap. Memang sedap lah. Ni menari sebab nak panaskan badan ni. Terpaksa. Sejuk lah kan? Angin dia sekali-sekali datang. Rasa. Cream cheese. Maaf. Rasa. Untuk makanan yang korang tengok dekat dalam video ini, inilah sahaja makanan yang kami yakin untuk beli dan makan dekat sini. Selain daripada itu, terpulang pada diri masing-masing untuk membeli dan mencuba sendiri.
Kali ni kita punya gang yang ikut semua sporting. Berakhirnya malam pertama kami di area Seoul Myeongdong ini, maka berakhirlah untuk video pertama untuk trip Korea pada kali ini. Jangan lupa saksikan video bahagian kedua untuk trip Korea kali ini, di mana macam-macam pengalaman yang terjadi untuk trip kali ini. Pertamanya, kawan kami salah seorangnya jatuh sakit sebab sejuk terlampau. Dapatnya kami jumpa salah seorang viewer couple travel di Nami Island, dan juga pengalaman kami sewa kereta di Korea. Saksikan. 2025 Terima kasih, like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hanya makan Samida. Dark feels heavier without you. Lari. So